استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ركوه دواء شفاء ورون وبور والشهداء. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. قال الله تعالى في الكتاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Al-Baqarah ayat 267 yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah pada jalan Allah sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian daripada apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu yang berupa biji-bijian dan buah-buahan, dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya lalu kamu dermakan atau kamu jadikan sebagai pemberian zakat, padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu kalau diberikan kepada kamu kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi sentiasa terpuji. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita rafakkan kehadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah kurnia, atas segala nikmat yang Allah beri di sepanjang kehidupan kita. Sejak kita dilahirkan di dunia yang fana ini sehinggalah keberadaan kita pada malam ini di masjid yang penuh barakah, masjid yang penuh mulia ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang membawa cahaya hidayah kepada umat manusia. Salam ke atas keluarga baginda, para sahabat baginda, tabi'in dan mereka yang sentiasa menghidupkan sunnatullah, yang sentiasa menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sepanjang kehidupan ini. Tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah, ibu yang dikasihi Allah, apabila disebut tentang zakat, ia bukan sekadar soal kiraan harta dan angka, tetapi soal amanah dan kejujuran hati. Berapa ramai yang Allah luaskan rezekinya, berapa ramai yang Allah kayakan, berapa ramai yang Allah beri segala nikmat dunia ini yang berupa harta, namun masih berat untuk menunaikan ibadah zakat. Bukan kerana tidak mampu, tetapi kerana hati terlalu cinta kepada harta yang ada di tangan mereka. Dan sedangkan zakat bukan mengurangkan harta, bahkan membersihkan dan menyelamatkan pemiliknya daripada hisab yang berat di akhirat kelak. Kerana dalam harta kita itu ada hak asnaf 8 yang wajib kita tunaikan apabila harta kita itu memenuhi syarat dan kriteria. Maknanya cukup rukun, cukup syaratnya harta kita itu yang kita miliki, maka wajiblah kita tunaikan zakatnya. Ada sebahagian daripada mereka yang ada harta tetapi tidak memenuhi kriteria dan syarat, maka tidak ada wajib zakat di situ. Namun ada sebahagian mereka yang hartanya melebihi nisab, melebihi haulnya, cukup syaratnya, cukup rukunnya, maka wajib dia keluarkan zakat atas harta yang dimiliki. Baik, bulan lepas saya tak dapat hadir, ada sedikit keuzuran, dan kesilapan saya melihat jadual. Uzur satu, yang kedua saya tersilap tengok jadual. Saya ingatkan minggu depannya rupanya minggu yang sama juga. Baik. Sebelum ni kita ada bincang-bincang berkenaan zakat, zakat saham.
Dan zakat saham itu tak habis kita bincang-bincang. Jadi saya akan cuba habiskan. Dan dalil yang saya bacakan tadi itu adalah merupakan dalil yang berkait dengan zakat harta yang berupa zakat saham dan zakat peleburan. Baik, saya baca sepintas lalu apa yang saya baca minggu lepas. Zakat peleburan dan saham. Peleburan atau saham merupakan satu bentuk penghasilan kekayaan zaman moden yang berkembang. Manusia mampu mencipta kekayaan luar biasa hanya dalam tempoh yang singkat apabila peleburan atau sahamnya melonjak naik. Maka sesuai dengan isyarat dalil daripada Al-Quran dan Al-Hadis bahawa setiap kekayaan itu wajib dizakatkan, maka peleburan atau saham juga tidak terlepas daripadanya. Di sudut ta'rifan pula, menurut bahasa, kelima saham berasal daripada perkataan Arab iaitu as-sam, asyam, yang bermaksud bahagian yang dimiliki. Menurut istilah saham dan peleburan, menurut Kamus Dewan, iaitu mempunyai maksud yang sama, iaitu bahagian dalam modal sesuatu perniagaan ataupun wang dalam braket modal atau sebagainya yang dilaburkan dalam suatu perniagaan. Menurut Kamus Ekonomi, saham bermaksud modal sah syarikat yang dicarum oleh pemilik. Manakala menurut peleburan wang dalam aktiviti ekonomi yang sah dengan tujuan penambahan harta atau mencari keuntungan. Baik. Dalil kewajipan secara umumnya, dalil syarak berkaitan kewajipan zakat saham dan peleburan adalah bersamaan dengan dalil syarak yang berkaitan kewajipan zakat perniagaan. Seperti yang diterangkan dalam bab zakat perniagaan. Zakat perniagaan kita tak masuk lagi. Yang kedua, kaedah qiyas, perbandingan, iaitu terhadap zakat ternakan, emas, perak dan mata wang. Wang yang dilaburkan untuk membeli saham sama ada yang diniagakan atau disimpan mempunyai ciri-ciri dan sifat yang sama dengan binatang ternakan, emas, perak serta mata wang, iaitu harta yang berkembang, an-nama. Oleh itu, hukum zakat ke atas harta tersebut, iaitu diwajibkan ke atas pokok dan hasil ataupun atas keuntungan. Maknanya pokok dan keuntungan wajib dizakatkan apabila patuh syarak. Kias terhadap zakat simpanan adalah tidak adil jika pemilik wang yang menyimpan wangnya wajib dizakatkan ke atas zakat ke atas untungnya dan pokok modal, sedangkan pemilik saham yang melabur wangnya hanya diwajibkan zakat ke atas keuntungan sahaja, tetapi modal terlepas daripada kewajipan zakat. Maknanya untung dengan pokok itu mesti digabungkan apabila peleburan itu. Yang pertama, pokok memang patuh syarak sebab peleburan itu daripada harta yang kita laburkan daripada hasil yang haram, hasil yang halal. Kecuali kita menang judi, menang nombor ekor, kita pun pergi letak dekat saham tu dan kita beli saham, unit saham. Maka pokok itu haram, maka keuntungan pun sama haram. Baik. Kias terhadap zakat. Sesungguhnya tujuan dan matlamat seseorang ketika membeli dan memiliki saham adalah satu sahaja, iaitu diniagakan dan untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan pulangan. Tujuan dan niat ini berlaku tidak kira sama ada sebagai orang yang membeli saham untuk dijual beli atau hanya mendapatkan keuntungan jangka panjang, dividen, macam kita letak dalam ASB, dalam PNB tu kan. Apa niat kita? Memang kita nak dapatkan keuntungan. Kalau istilah orang kampung dia kata nak bagi beranak duit tu. Kalau letak buah bantal dia tak beranak. Letak dekat bank, dekat ASB, peleburan saham, maka ada dividen, ada keuntungan, ada faedah dan sebagainya. Okey. Fatwa oleh Jawatankuasa Fatwa Zakat Selangor. Hukum zakat ke atas saham yang dilaburkan di pasaran modal adalah sama seperti zakat barang perniagaan. Tidak kira sama ada tujuan peleburan saham itu adalah untuk diniagakan, iaitu jual beli, atau untuk disimpan. Maknanya sama ada kita niat simpan ataupun kita laburkan dalam peleburan,
maka tetap dikenakan zakat berdasarkan fatwa itu. Baik, peleburan yang patuh syariah. Peleburan yang tidak patuh syariah masih tertakluk kepada kewajipan zakat dengan dilakukan pelarasan. Modal asal atau prinsipal peleburan adalah tetap dikenakan zakat. Contoh, kita beli saham genting. Kadang-kadang dalam saham itu ada unsur gharar, ada unsur yang meragukan, ada unsur perjudian. Bila kita beli aja saham genting tu, apa dekat genting tu? Walaupun ada hotel, ada tempat peranginan, tempat permainan, tetapi situ ada juga judi. Jadi dia ada unsur gharar situ, keraguan. Okey. Jadi atas keuntungan itu macam mana? Adakah boleh dizakatkan atau tidak? Itu kena teliti betul-betul. Kalau kita beli saham, unit-unit saham tu memang untuk judi dekat genting tu, maka haram hukum dia. Tapi pokok tadi, duit kita, mungkin kita keluarkan daripada ASB, ataupun Perkeso, KWSP, kita dah genap umur 55 tahun, kita keluar 300,000, kita pun beli saham genting. Maka keuntungan atas peleburan itu, jika ada unsur judi, dia menjadi haram, tidak wajib dizakatkan. Maka pokok tadi tu halal, yang kita letak 300,000 tu, yang itu kena zakat. Kena zakat. Baik. Kemudian mencukupi haul. Okey. Mencapai atau mencukupi haul setahun. Haul ni tempoh setahun kita miliki harta tersebut. Bagi zakat peleburan atau saham, ia bermakna aktiviti peleburan itu memang cukup setahun dijalankan. Tidak kira sama ada ia peleburan secara trading, aktif, ataupun secara pasif. Tiada jual beli. Kita letak aja kat situ kan. Kita tunggu cukup haul, dapatlah dividen keuntungan. Ataupun kita beli yang jenis yang forex kan. Kita letak malam ni, besok dapat untung. Lusa rugi pula, jatuh. 2 hari lagi naik pula. Lepas tu tengok pula bola menang, naik lagi saham tu. Gitu. Okay. Tidak kira sama ada ia peleburan secara aktif. Maka semua keuntungan real yang ditunaikan dikira sebagai zakat pendapatan atas keuntungan itu. Tapi kena simpan setahun dulu. Baik. Instrumen peleburan yang diniagakan di Bursa Saham Malaysia atau pasaran modal di luar negara secara umumnya terdiri pada beberapa kategori, iaitu equity. Equity ini seperti saham, unit trust, risk, index fund, ETF dan sebagainya. Juga seperti bond, dibentur dan sukuk. Dan banyak lagi. Baik, nisab zakat saham. Nisab zakat adalah berdasarkan berat timbangan 85 gram. Sama macam zakat emas. Boleh. Ya betul, jika melebihi nisab. Sekali tu. Sekali tu. Ya, betul. Tidak. Tidak. Tapi untuk kena tengok kita beli unit saham tu patuh syariah ke tidak. Dia kadang tu ada yang dia ada percentage ni. Ada yang 50%, 70%. Macam SB sekarang ni dah 100% patuh syariah. Dulu tahun 90-an dia ada lagi yang tak berapa patuh. Itu yang kita kena kira berapa peratus yang boleh kita keluarkan zakat tu. Baik, untuk makluman tuan-tuan, nisab kita hari ini bermula Julai sehingga Disember, nisab zakat zakat harta 38,748. 38,748.
Kalau sebelum ni saya sebut 42,000, 47 ringgit. Sebab masa tu emas naik betul Tok. Sekarang ni emas dah turun sikit. Siapa nak beli emas, belilah time-time dia turun ni. Jadi nisab pun turun sedikit, 38,000. Dulu kita kata, Ustaz, duit saya tak sampai nisab 42,000. Ada berapa? 38,000. Jadi bulan Julai ni pula nisab dah turun. MAIS pun dah keluarkan perkeliling nisab semasa sehingga Disember 38,748. Jika jumlah tu sama dengan nilai nisab itu dan kita dah simpan setahun, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Jangan terlupa. Kalau terlupa, kena qada. Okey, baik. Kita teruskan. Kadar zakat saham dia ikut tahun Hijri ataupun tahun Masihi. Kalau tahun Hijri 2.5%. Kalau tahun Masihi 2.577%. Belum ni saya dah sebut perbezaan antara tahun Hijri dengan tahun Masihi. Dia beza hari itu dalam 11 hari. 11 hari, jadi di segi nisab pun dia ada sedikit. Tapi 2.5 dengan 2.577 tak nampak sangat. Kecuali kalau kita bayar zakat tu dalam amount yang mungkin 1 juta, 2 juta baru nampak dia punya different dengan perbezaan. Tapi kalau kita bayar 3,000, 4,000 dia tak nampak sangat. Sebab 2.5 dengan 2.577 dia sedikit sahaja. Dia bezanya berapa? 0 point berapa tu? 0.00. Tapi kalau kita bayar dalam amount yang besar, sampai juta, trilion ke apa ke, baru nampak different tu. Jadi boleh nak bayar zakat ikut kadar Masihi ataupun Hijri. Okey, baik. Kaedah taksiran nilai zakat yang diwajibkan adalah sebanyak 2.5%. Sama juga sebab dia bersandarkan kepada zakat emas. Daripada nilai saham dan peleburan di hujung haul, bagi saham yang diniagakan, jumlah keuntungan yang ditunaikan sepanjang tahun hendaklah dicampur. Itu tadi tuan mana keuntungan sepanjang tahun itu hendaklah dicampur ke dalam jumlah saham yang wajib dizakatkan. Pokok tadi. Pokok dengan keuntungan itu. Jadual 1 menerangkan jenis peleburan dan saham yang boleh dizakatkan dan penolakan yang boleh dibuat ke atasnya. Saya sebut. Zakat peleburan, ini sama juga nilai pasaran di hujung haul. Maknanya kita letak duit tu kita letak dalam bulan Januari, Februari tahun yang sama. Hujung haul tu bulan Disember. Berapa baki yang ada? Katalah kita letak 300,000 Januari. Tapi kita terpakai mungkin dalam 50,000. Jadilah hujung haul itu 250,000. Itulah harta yang ada. Lepas tu ada sedikit dividen, ada sedikit faedah keuntungan, kita campurkan. Okey. Dan darab dengan 2.5%. Tapi kalau tak sampai setahun, tak perlu zakat kan. Katalah kita letak saham itu dalam bulan Jun. Bulan Disember tu tak sampai lagi dia punya haul dia. Kena tunggu Jun tahun hadapan. Tahun hadapan pula, dividennya belum dapat lagi. Dividen biasanya dia akan umum dalam bulan berapa Ji? Bulan 2, bulan 3 gitu kan. Untuk bulan sehingga bulan Disember tu. Itu kena kira kemudian. Kita bayar pokok dahulu, lepas tu keuntungan tu berapa kita kira kemudian. Mudah saja kiraan dia 2.5% juga. Okey. Dia tidak ada tolakan macam zakat pendapatan. Ada tolakan 14,800. Untuk isteri ada tolakan, untuk anak. Yang tanggungan pun ada tolakan. Zakat saham ini, berapa yang ada dalam simpanan itu, itulah kadar yang wajib dizakatkan. Baik. Kita tengok saham di Bursa Saham Malaysia. Untung yang ditunaikan daripada jual beli peleburan. Saham amanah, unit trust, dana dagangan bursa, peleburan amanah hartanah. Kalau kita beli macam dekat MyBank, dia ada buka untuk peleburan hartanah. Peleburan amanah hartanah, lain-lain peleburan di pasaran modal luar negara,
macam forex dan pelbagai lagi unit-unit saham yang patuh syarak. Semua nilai saham dan peleburan di atas ialah nilai pasaran, market value yang pada tarikh cukup haul. Okey. Kadang-kadang kita beli banyak saham tu. Kawan saya banyak di unit trust tu, banyak dia beli. Unit trust, seperti public mutual, apa lagi, Bitcoin semua tu. Dia memang itu je kerjanya. Dia tak kerja makan gaji, dia main duk saham. Setiap hari dia berkurang dari rumah. Dia bukan main game, dia tengok turun naik data tu kan. Bila untung tu, dia panggil lah kita, jom makan. Kalau tak untung tu, masam je muka. Pasal jatuh lah kita saham. Gitulah. Tapi biasanya dia untung lah. Untung manjang sebab dia pandai kan. Bila dia tengok untung, dia pandai baca tau. Saham tu. Bila untung saja dia kata jangan biarkan naik lagi. Nanti dia akan drop jatuh. Dia akan jual. Dia jual untung tu dia dapat dah banyak. Dia jual, lepas tu dia beli pula saham lain yang tengok ada dia punya apa tu unjuran tu makin cantik. Dia beli. Tapi saya kalau dia cerita pun saya tak faham. Saya tak faham. Saya kata sebab saya tak terlibat dalam dunia saham ni. Biasa dia malam tak tidur tuan. Kenapa? Kita kat Malaysia malam, tapi dekat sana, dekat London, dekat US tu, malam kat kita, kat sana dia pagi, petang ke. Jadi tengah saham tu, dia time tu lah dia tengok menung. Kadang pagi baru dia tidur, petang dia bangun, dia tengok pula balik. Okey, kalau untung, untung lah. Kadang dia draw duit tu, dia itulah dia untuk makan, minum dia, tapi dia bayar zakat. Yang tu bagusnya. Dia bayar zakat dan banyaklah peleburan dia banyak dekat oil and gas lah atas peleburan oil and gas tu memang untung tinggi lah. Baik. Okey, isu zakat peleburan dan saham. Ada beberapa isu yang perlu kita lihat. Yang pertama, peleburan yang bercampur status syariah. Berdasarkan keputusan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor pada 13 Mac 2018, wajib mengeluarkan zakat perniagaan dan peleburan yang patuh syariah sahaja. Yang patuh syariah tak wajib zakatkan kecuali pokok. Pokok yang kita letak tu. Kalau kita letak 300,000, itulah kita bayar. Untung tu tadi tak boleh dizakatkan. Kalau kita nak bagi juga, bagi ke Baitul Mal untuk akaun tak patuh syarak. Bolehlah duit tu guna buat jambatan, buat tanda sekolah, tanda masjid, buat pagar kubur dan sebagainya. Okey. Manakala baki daripada keuntungan perniagaan dan peleburan yang tidak patuh syariah hendaklah diserahkan kepada Baitul Mal. Ada setengah orang tu dia pakai juga. Saya tak makan ustaz, dia kata. Saya beli tayar. Kan? Dia pakai hailak kan. Tayar hailak tu berapa sebiji je? Ada 1,000 lebih tak? Kan? 800 sebiji tu kan. Kalau 4 biji tayar hailak tu berapa dah? Itu kalau yang standard rim 15. Kalau dia tukar yang rim 20 inci, kan? Dia tengok nipis je, itu saya tak tahu berapa, 1,500 sebiji. Dia kata dia beli tayar je. Saya kata hati-hatilah walaupun tak dimakan takut meletup tayar tu kan. Accident pula kan. Jadi baiknya kalau boleh saya kata hindarilah benda yang syubhat itu. Belilah saham patuh syarak. Jadi kita nak ajar dia pun, yalah, dia sekolahkan kita balik. Kau mana kau tahu dia kita main saham ni. Yalah dia cakap. Kita ni kira zakat je pandai, saham ni kita tak pandai. Baik, kaedah fiqh menetapkan jika sebahagian besar nisbah peleburan adalah halal, maka perlu dikeluarkan yang haram itu. Okey, jika nisbah itu halal tu lebih banyak, contoh 80%, daripada halal daripada haram tu 20% sahaja yang tak patuh syarak, maka perlu dikeluarkan yang haram itu. Mana asing keluarkanlah, asingkan. Dulu macam KW Swim sama gitu kan. Peleburan dia ada yang 60%, 70%. Saya ingat lagi masa tu. Dan kemudian tu keluar pula berkeliling daripada BNB, dia kata patuh syariah keseluruhannya. Lepas tu MAIS pun keluar berkeliling patuh syariah. Jadi maknanya sampai sekarang peleburan atas PNB itu adalah seluruhnya
kesemuanya patuh syariah. Sesiapa yang mencampur sesuatu yang halal, sesiapa yang mencampur sesuatu harta halal dan haram, perlu dikeluarkan nisbah haram dan baki daripadanya adalah halal. Dan apa yang haram tidak mengharamkan tidak mengharamkan yang halal. Mana kena asingkan dah. Jangan dicampur. Campur contoh kan macam kalau ibarat daging tu kan, daging lembu kita campur dengan daging babi gitu kan. Bila dia campur kita pun tak tahu mana satu daging lembu, mana satu daging babi kan. Dulu pernah berlaku tuan-tuan dekat masa saya kecil, saya ingat bapak saya beritahu kita pergi pasar tapi di Sabah ni, cerita kat Sabah. Peniaga ni kan nak untung kan. Kemudian tu yang jual tu pula bukannya orang Islam kan. Bukan Islam. Jadi kantoi dia campurkan daging kerbau. Sabah ni dia orang banyak makan kerbau, kurang makan lembu, dengan benda yang tak haram, yang tak apa tu, yang makanan yang tak sah tu. Kantoi, yang kantoi kannya orang yang orang meniaga sama-sama lah, yang dengki-dengki tu dia beritahu lah. Apa tu, majlis agama pun turun, penguasa pun turun pergi siasat gitu gini. Jadi kita pun yang dah pernah terbeli ni kan macam mana lah nak buat ni kan. Tapi kalau kita tak tahu kan, insya-Allah Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kita tahu benda tu bercampur dengan babi, kita tak akan beli kan. Okey, tapi memang ada berlaku Okey, baik. Maka kaedah taksiran peleburan bercampur adalah pokok peleburan campur peratus pendapatan patuh syariah. Darab 2.5%. Mana dia asingkanlah berapa peratus nilaian itu. Yang patuh syariah dengan yang tak patuh syariah. Baik, zakat peleburan dalam syarikat persendirian atau koperasi. Sini ada koperasi. Ada koperasi masjid? Tak ada masjid sana ada Okey. Apa ni, Ustaz Najwa kata untung baru ni. Dia kata untung. Saya kata untung bayar zakat Ustaz. InsyaAllah. Baik. Bagi zakat saham yang dimiliki oleh pihak syarikat persendirian atau koperasi, keputusan Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor pada tanggal 31 Mac 2011 memutuskan bahawa hukum zakat ke atasnya adalah sebagaimana berikut. Yakni zakat saham adalah wajib dikeluarkan oleh pihak syarikat berdasarkan hukum khultah, harta yang bercampur. Akan tetapi jika pihak syarikat tidak membayar zakat, maka kewajipan zakat itu ditunaikan oleh individu. Contoh, kita mencarum dalam koperasi. Sepatutnya koperasi itu kena bayar zakat atas caruman kita dalam peleburan koperasi, tapi dia tak bayar. Maka menjadi kewajipan pemilik saham dalam koperasi itu bayar atas milikan dia. Berapa peratus dia ada, itulah yang dia kena bayar. Kalau dia kata saya ada letak situ 50,000, ada untung tak? Untung. Patuh syariah, perniagaan dia patuh syariah, tapi syarikat ni tak nak bayar. Kan? Culas. Jadi kita sebagai pemegang saham kena bayar. Bukan atas syarikat tu, tapi atas peleburan kita itu tadi. Baik. Okey, betul, kita masuk sedikit zakat perniagaan. Ada masa lagi Okey, ada sikit lagi. Zakat perniagaan. Perniagaan adalah salah satu bentuk mencipta kekayaan yang sangat efektif daripada zaman dahulu. Namun begitu, perniagaan juga boleh terjebak ke lembah ketamakan dan kebakhilan. Okey. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan zakat agar peniaga tidak tergelincir daripada jalan yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala, mencipta kekayaan dan pada masa yang sama memanfaatkan untuk kepentingan umat Islam. Okay. Takrifan, zakat yang wajib ke atas aset perniagaan sama ada berasaskan pembuatan, cari gali, peruncitan, perdagangan, import, ekspor, perkapalan, perbekalan, pertanian, perkhidmatan, perbankan, kewangan dan sebagainya. Itu dari segi takrifannya, zakat perniagaan.
Perniagaan tersebut sama ada dalam bentuk perniagaan persendirian, perniagaan perkongsian sesama Islam atau dengan yang bukan Islam. Perniagaan pelbagai bentuk syarikat, koperasi dan sebagainya. Perniagaan tersebut merangkumi pemilikan swasta ataupun kerajaan. Dalil kewajipan ayat yang saya baca di awal mukadimah tadi iaitu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum biakhidhihi illa an tu'midu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah pada jalan Allah sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian daripada apa yang kami keluarkan daripada bumi untuk kamu yang berupa biji-bijian dan buah-buahan. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk-buruk daripadanya lalu kamu dermakan atau kamu zakatkan padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu kecuali diberi kepada kamu, kalaupun diberi kepada kamu, kecuali dengan memejamkan mata padanya dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi sentiasa terpuji. Al-Baqarah 267. Itu antara dalil kewajipan zakat perniagaan dan saham. Berdasarkan tafsir Al-Baqarah, berdasarkan tafsir At-Tabari, ayat ini memberi maksud berzakatlah kamu daripada usaha kamu yang baik dengan menjalankan perniagaan atau pembuatan daripada emas dan perak. Hadis yang diriwayatkan daripada Samurah Ibnu Jundub radhiyallahu an yang bermaksud sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami mengeluarkan zakat daripada harta benda yang kami sediakan untuk dijual. Hadis riwayat Abu Daud. Begitu juga hadis yang diriwayatkan daripada Abu Zar radhiyallahu an yang bermaksud pada unta ada zakatnya, pada lembu ada zakatnya, pada kambing ada zakatnya dan pada pakaian yang disediakan untuk dijual ada zakatnya, yakni urut at-tijarah. Urut at-tijarah. Hadis riwayat Al-Hakim. Urut at-tijarah ini adalah segala barangan selain daripada mata wang. Selain daripada mata wang, barangan yang boleh diniagakan iaitu seperti emas dan perak yang diniatkan untuk diniagakan. Ia merangkumi semua benda yang termasuklah alat-alat, peralatan, barangan, pakaian, makanan, perhiasan, permata, binatang, tumbuhan, tanah, bangunan dan lain-lain lagi sama ada harta tersebut berbentuk manqul, iaitu yang boleh beralih, boleh beralih daripada kita pegang beralih kepada orang lain, atau akhar yang tidak boleh dialih. Okey. Said Sabiq dalam kitab beliau Fiqh As-Sunnah menyimpulkan bahawa para ilmuwan Islam telah berijma' bahawa setiap barangan yang diperdagangkan wajib dizakatkan. Dan begitu juga daripada Maimun Ibnu Mihran menjelaskan bahawa maksudnya apabila sudah tiba tempohnya kamu berzakat apabila cukup haul, hitunglah berapa jumlah wang tunai yang ada padamu dan bagi barangan perniagaan yang ada nilaikanlah ia dengan mata wang. Begitu juga segala hutang pelangganmu yang mampu diharapkan kembali. Maksudnya kita bagi hutang ke orang dan kita yakin hutang tu boleh dikembalikan pun dikira harta yang boleh dikenakan zakat. Kecuali kalau kita yakin kalau dipinjam duit tu takkan kembali lagi, itu kita boleh asingkan. Hendaklah diambil kira dan kemudian tolaklah hutangmu sendiri, barulah dikeluarkan zakat atas baginya. Maknanya ada tolakan atas zakat perniagaan itu, dia ada tolakan. Nanti dia ada dia punya calculation ni, kalau sampai kita akan kita akan tengok. Diriwayatkan juga daripada Abu Amru Ibnu Hammas daripada bapaknya, ia berkata dia menjual kulit dan bekas panah daripada kulit. Sarung panah tu dibuat daripada kulit. Kemudian Umar Ibn Al-Khattab singgah padaku dan dia bertanya, apakah engkau keluarkan zakat hartamu? Aku menjawab, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya ia adalah kulit. Umar berkata, taksirlah, kemudian keluarkanlah zakatnya. Taksirlah, maknanya kena kira. Kalau layak, bayar, tunai zakat. Kalau tak layak, tak perlu bayar zakat. Itulah yang syarat tu. Haulnya, nisabnya, milik sempurnanya. Okey. Baik.
Sebahagian ulama tabi'in menegaskan asas perkiraan atau taksiran zakat perniagaan diambil daripada beberapa sumber utama, dan antara yang termasyhur sebahagian yang dikatakan oleh Abu Ubaid yang diriwayatkan daripada Maimun Ibnu Mihran seperti perbincangan di atas dalam kitab beliau yang masyhur iaitu Al-Amwal. Ibnu Rashid pula menyatakan bahawa sifat barangan perniagaan itu adalah yang berkembang, al-namah, berkembang. Saya pernah cerita harta yang berkembang ni yang dikenakan zakat. Dulu di zaman Rasulullah, kuda tidak dikenakan zakat kerana ia menjadi satu tunggangan wajib. Namun di zaman Khalifah Umar telah berfatwa bahawa kuda wajib dikenakan zakat. Kenapa? Sebab ketika itu Islam telah berkembang, berkembang, dan unta itu bukan setakat dijadikan satu tunggangan perniagaan, tunggangan wajib, tapi diniagakan, diternak, dijual, diternak, dijual. Ada keuntungan di situ. Okey. Sifat ini sama dengan 3 jenis harta yang disepakati fuqaha tentang kewajipan zakat ke atasnya, iaitu pertanian, binatang ternakan, emas dan perak. Okey, ada 5 minit lagi. Okey. Syarat tambahan. 5 syarat umum wajib zakat adalah terpakai. Syarat tambahan tersebut, 5 syarat umum tu itulah Islam, merdeka, harta milik sempurna, haul, nisab, 5. Lepas tu ada lagi tambahan, harta yang berkembang 1. Bentuk yang pertama, bentuk pemilikan aset atau harta perniagaan. Ada 2 bentuk pemilikan aset perniagaan pada pandangan di dalam mazhab Syafi'i dan Maliki. Yang pertama diperolehi melalui kontrak pertukaran, seperti jual beli, ada akad, akad itu kontrak lah. Jika diperolehi bukan melalui akad pertukaran seperti hibah dan sebagainya, maka harta itu perlu terlebih dahulu dijadikan sebagai aset perniagaan. Yang kedua, disifatkan untuk diniatkan untuk diperniagakan. Zakat perniagaan hanya diwajibkan ke atas barangan yang dimiliki dengan maksud untuk melakukan perniagaan. Kita berniaga memang untuk berniaga untuk dapatkan keuntungan. Itu niat utama. Kenapa engkau jual barang ni? Sebab kita niat berniaga nak dapat keuntungan. Itu niat dah tu. Oleh kerana itu, setiap barangan yang dimiliki bukan dengan tujuan perniagaan, seperti kenderaan, rumah untuk pemilikan diri, dan keluarga, ia tidak diwajibkan zakat. Sebab itu, kalau kita beli kereta tu kena zakat tak? Tidak. Okey. Dia termasuklah macam wang dalam yayasan, dalam institusi agama yang ada kepentingan kepada umat, memang tidak dikenakan zakat. Masih ada jual umur. Bayar zakat tak, Ustaz? Duit banyak kan? Berapa ratus ribu dalam akaun, banyak kan? Tapi bayar zakat? Tidak kan? Okey. Sebab dia entiti bukan perniagaan. Okey. Ya. Macam mana? Okey. Si atas sewaan tu lah. Tapi kita niat nak pergi sewa, tak ada orang sewa pun. Aja pergi sewa mahal. Tak ada orang sewa. Tak ada zakat. Tapi ada orang ambil, sewa, aja letak situ berapa? 1,000. Okey, ada orang sewa. 1,000 itulah yang dikenakan zakat. Tapi kena tengok pula, kena taksir lagi. Ada tak 1,000 tu cukup haulnya, nisabnya. Kalau ada harta lainnya boleh digabungkan, campur-campur tak sampai juga 38,000. Tak kena zakat juga. Ada gitu. Jangan risau. Walaupun kita ada harta, tapi kena ikut syaratnya. Kalau tak sampai nisab, tak ada zakat. Tapi kalau haji, ada satu jemaah kita, saya sembang 2 hari lepas. Saya lupa, dia cikgu pencen. Dia kata, Ustaz, saya ada 70 biji rumah sewa. Wow, saya kata 70 biji. Tuan-tuan kenal kot. Dia kalau sembahyang tu sab depan. 70 biji unit sewa rumah. Dia cikgu pencen lah. Ada masa dia nak pencen tu dia banyak tanah kosong, dia buat rumah sewa, dia buat penyajian dengan owner tu, dia buat atas tanah orang, dia buat rumah sewa. Sekarang ni dia kata 70 unit rumah kawasan Kuala Selangor ni. Kalau dia bagi sewa 1,000 tuan-tuan, berapa dia untung? Saya lupa pula dia bayar zakat tak. Tapi saya rasa insya-Allah dia bayar zakat tu.
Sebab dia kata dah 3 kali pergi haji dia kata. Kan? Okey. Baik. Dah azan Ha? Seminit lagi Kalau tak sempat kita sambung ke depan Okey, niat untuk diniagakan aset perniagaan yang halal. Perniagaan yang melibatkan perkara haram seperti arak, judi, pelacuran, riba, babi, khinzir, rasuah dan sebagainya tidak boleh dizakatkan kerana ia melibatkan ain dan aktiviti perniagaan yang haram. Contoh dia macam cerita Robin Hood kan, dia merompak. Kenapa dia merompak? Dia nak bantu orang-orang fakir miskin. Cara tidak menghalalkan perbuatan tidak menghalalkan cara. Jadi sama juga kita menang nombor ekor kan 300,000, kita pergi bayar zakat dengan niat supaya zakat tadi suci, boleh kita makan, belanja keluarga, belanja kawan-kawan. Adakah terangkat kesuciannya? Tidak. Okey. Walau bagaimanapun, bagi perniagaan yang melibatkan modal yang halal tetapi hanya cara urus niaga saham yang tidak patuh syariah, maka yang masih tertakluk kepada kewajipan zakat dengan dilakukan pelarasan. Hanya modal yang halal wajib dizakatkan. Perlu dizakatkan juga. Yang pokoknya sahaja. Contoh kan, genting tu lah. Kita beli saham genting. Kan, genting tu dah memang ada unsur judi. Adakah keuntungan tu dizakatkan? Tidak. Sebab ada unsur judi. Habis yang zakatnya mana? Yang pokok kita letak tadi 300,000 tu. Okey. Hanya modal yang halal wajib dizakatkan manakala keuntungannya tidak boleh dizakatkan. Kesemua hasil daripada perniagaan tidak halal mestilah disalurkan ke Baitul Mal dan perniagaan tersebut mestilah ditukar kepada perniagaan yang halal. Kita jual saham genting tu, cari saham lain yang patuh syarak. Allahu a'lam bissawab. Kita dah masuk waktu. InsyaAllah kita akan sambung bulan hadapan. Ataupun jika ada kekosongan kuliah-kuliah nak panggil saya pun insyaAllah kalau dia ada kelepangan zakat perniagaan ni seronok sikit, nanti dia ada kira-kira tu. Baik, Allahu a'lam bissawab. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.